Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia, profesor-profesor, datuk-datuk, datin-datin, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada penceramah dan semua peserta ke infrastruktur webinar at UCS 2026 UiTM Siri 1 2026 Sejarah dalam Talian Anjuran Bahagian Digital UiTM Cawangan Selangor. Saya Malinda binti Samsudin, Pegawai Teknologi Maklumat Kanan dari UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam merupakan moderator anda pada pagi ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua peserta yang terdiri daripada warga universiti kerana kesediaan anda untuk menyertai infrastruktur webinar AUCS 2026 UiTM Siri 1 pada pagi ini bersama tagline Membudayakan Minda Digital Melalui Kecerdasan Buatan. Baiklah para hadirin sekalian, untuk makluman bersama, program kita pada pagi ini akan berjalan selama lebih kurang dalam 1 jam dan akan berakhir pada jam 11 pagi nanti. Sukalah saya untuk menerangkan sedikit format webinar kita pada hari ini. Para peserta perlu memastikan mic anda dalam keadaan mood senyap. Jika ada soalan, peserta boleh bertanya terus kepada penceramah di dalam ruangan chat atau para peserta boleh mengajukan soalan di akhir sesi webinar. Untuk pautan pengesahan kehadiran pula, untuk jam latihan, staf akan diberikan pada penghujung program, begitu juga untuk merit kepada pelajar. CJ Digital akan dihantar terus ke email peserta yang telah melengkapkan borang soal selidik dengan lengkap. Baiklah hadirin yang dimuliakan sekalian, sebelum kita... Maaf, ada apa-apa tu? Okey, maaf ya, untuk hadirin sekalian, sebelum kita mulakan sesi webinar pada pagi ini, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang penceramah untuk webinar kita pada pagi ini. Penceramah kita iaitu yang berusaha T.S. Saifuddin Muhammad selaku penolong penggarah kanan di Jabatan Digital Negara Kementerian Digital. Beliau merupakan seorang graduan yang cemerlang dengan penerimaan anugerah buku akademik bagi ijazah sarjana muda teknologi maklumat dari Open University bagi ijazah sarjana muda teknologi maklumat dari Open University Malaysia. Pada tahun 2004, beliau juga pada tahun 2007 beliau telah meneruskan pengajian di dalam dalam Master in Information Management di institusi yang sama dan seterusnya Master in Economic Intelligence dari University Paul Cézanne Aix-Marseille III, Perancis pada tahun 2008. Beliau juga telah dianugerahkan hadiah latihan persekutuan bagi peringkat PhD. Dari segi kepakaran, beliau berpengalaman dalam pembangunan aplikasi, tadbir urus ICT, analitik perolehan serta perundingan AI dan data khususnya bagi sektor awam. Beliau juga aktif dalam penyelidikan yang memfokuskan kepada pembangunan rangka kerja analitis perolehan berasaskan AI bagi mengukuhkan integriti dan meningkatkan kecekapan sistem perolehan. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya saya ingin berkongsi sedikit penerangan mengenai siri webinar kita pada hari ini. Tajuk webinar kita pada pagi ini ialah Ethics in AI Using Intelligent Technology Responsibly. Webinar ini bertujuan untuk menghuraikan etika penggunaan AI yang perlu dipatuhi khususnya dalam sektor awam di samping berkongsi lanskap pelaksanaan AI serta garis panduan pengadaptasiannya. Selain itu, para peserta juga akan memperoleh pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip etika ini boleh diaplikasikan dalam pembangunan dan pelaksanaan aplikasi berasaskan AI. Baiklah, tuan-tuan sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha T.S. Saifuddin Muhammad yang sudah pun berada di talian bersama kita ya hari ini. Ada ke? Ya, saya ada. Assalamualaikum. Okay. Seterusnya saya silakan T.S. Saifuddin Muhammad untuk menyampaikan webinar beliau yang bertajuk Ethics in AI Using Intelligent Technology Responsibly. Dengan hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Moderator, Puan Marina.
Okay, sebelum tu saya mohon izin untuk saya sharekan slide saya sebentar. Semua clear ke dengar suara saya? So far okay ke? Okey, dengar. Alright, okay, terima kasih. Okay, ada nampak slide saya ke? Ada. Nampak? Okay, alright. Nampak. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Saya Tuan Haji Saifuddin bin Mohamad daripada bahagian perundingan digital, Jabatan Digital Negara lah. So pada hari ini saya ingin berkongsi lah berkenaan dengan landscape dan etika AI khususnya dalam sektor awam itu sendirilah. Okay, basically kita dalam kehidupan kita seharian ni kita banyak tengok pada AI tapi kita tidak tahu which is kewujudan etika itu sendiri dalam AI lah. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, sekarang ni AI dia dah ada luas lah daripada skop dia. Okay, daripada prompt engineering, daripada AI engineer, dan dalam masa yang sama wujud satu potensi pekerjaan which is dah wujud dah sekarang pun, dipanggil sebagai ethicist. Okay, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh Google ataupun boleh check jawatan ethicist itu sendirilah, AI ethicist lah, which is AI ethicist dia akan lihat kepada kerangka dalam AI itu sendiri, bagaimana dari segi landscape untuk etika tu dan dari segi kewujudan in terms of teknologi serta ekosistem AI, walaupun dan akan lihat itu kepada etika AI itu sendirilah. Okay, untuk pada hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan landscape AI dan etika dalam sektor awam lah. Okay, saya akan ceritakan dari segi 3 skop, landscape AI, etika AI sektor awam, dan akhir sekali akan penutup dan ada Q&A session lah. Okay, so pertama sekali mungkin ada yang tahu apa itu AI dan mungkin ada yang tak tahu apa itu AI lah. Okay, AI ni basically satu teknologi yang replicate kepada human punya behavior ataupun human punya pemikiran. Okay, ianya membolehkan komputer tu belajar daripada data dan membuat keputusan seperti manusia secara automatik. So biasanya kalau apabila wujud kerja-kerja yang berulangan, so AI boleh direplikatkan untuk mengelakkan pekerjaan tersebut diulangi berturutan lah itu, dan dalam masa yang sama meniru kebiasaan manusia. Sebagai contoh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada dah biasa menggunakan dengan ChatGPT dan menggunakan Gemini dan sebagainya. So kalau kita tengok kebolehan untuk berinteraksi dengan generative AI tersebut amat berbeza lah berbanding dengan zaman dahulu. Kalau zaman dulu kita banyak refer kepada Google, kita tanya pada Google dan kita research, kita cari maklumat tu sendiri secara manually. Walaupun sekarang ni zaman sekarang banyak spoon feed kepada kita lah. So kita tanya je pada AI dan AI akan cari keseluruhan maklumat tu dan akan feedkan kepada kita. Alright. In terms of sistem komputer pintar, okay, AI ni dia dapat bantu untuk replicate kebiasaan manusia tapi menggunakan kapasiti komputer itu sendirilah, kuasa GPU dia, okay, dia punya teknologi, sama ada dia guna Gemini ke, dia guna DeepSeek ke, guna ChatGPT atau Claudia atau sebagainya lah. So dalam masa yang sama gunakan AI ni boleh buatkan satu data analisis. Kita boleh buat data-data, replicate data, synthetic data, ataupun kita boleh membuat satu analitis yang berguna kepada kita dan dapat membantu kita membuat satu-satu keputusan dengan lebih mudah lah. Okay, selain pada itu juga AI dapat membantu meningkatkan productivity kita lah in terms of automation. Macam saya explain tadi, rutin harian yang sama, buat minute, buat agenda, buat paperwork, benda yang sama. So kita akan assist, kita can request on generative AI ataupun AI itu sendiri untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah seharian kita lah. Okey, selain daripada itu juga AI, output kepada AI itu boleh dari segi bentuk image, okay, dari bentuk penulisan, dari segi bentuk video, audio, infografik dan sebagainya lah. So mungkin pihak tuan-tuan dan puan dah biasa ke guna, mungkin boleh check lah
bagi tahu apa aplikasi generative AI yang tuan-tuan dan puan-puan pernah gunakan. Okay, selain pada apa yang tuan major yang perkara yang apa tugas yang utama tuan lakukan dengan AI kebiasaannya. Okay, boleh kongsi. Okay. Alright, Claudia. Okay, ada Suno untuk buat lagu. Ada buat lagu juga. Alright. ChatGPT saja. Okay, minta draft speech dan sebagainya. Okay, pernah pakai Notebook LM ke? Daripada Google. Okay, Gemini Notebook LM. Okay. So, macam sekarang ni banyak guna Notebook LM juga. Dan kalau saya difahamkan, sekarang ni Ministry of Higher Education dia target untuk semua boleh gunakan generative AI lah. Okay, Notebook LM. So kat Notebook LM ni even kita boleh buat generate structured literature review dalam tempoh masa dalam beberapa saat je, dalam beberapa minit je boleh complete. Okay, kita buat SR kita dengan mudah lah, ataupun kita nak buat kita punya paperwork, kita punya thesis, which is kita bagi je reference kita pada Notebook LM. So dia akan gunakan semua kita punya kita punya rujukan tu untuk dia buat kita punya paper, kita punya SLR, kita punya research dan sebagainya lah. So even kita nak buat infografik pun boleh juga lah guna Notebook LM. Right? Okay. Basically, kenapa kita macam dalam sektor awam, sektor awam tu sendiri, kita banyak, especially dekat JDN lah, kita request kepada agensi untuk melaksanakan ataupun mengadaptasikan AI itu sendiri. Okay, sebab apa? Sebab yang pertama sekali, kita nak tugasan-tugas yang berulang ni untuk direplicate oleh AI. Okay, kita nak kurangkan beban. Yalah, which is contoh kalau dalam satu situasi, sebagai contoh lah, this is one of the use case yang JDN sedang laksanakan. Okay, katakanlah proses untuk kita buat satu mesyuarat. Okay, kerajaan ni biasanya memang banyak mesyuarat lah. Dan bila setiap kali mesyuarat, kita perlu generatekan minit mesyuarat. Okay, in terms of manual dalam proses manual waktu sekarang ni, first kali kita perlu senaraikan ahli-ahli mesyuarat kita. Okay. Kedua, kita perlu buat booking bilik, perlu buat booking makan minum sekiranya perlu. Okay. Ketiga, kita perlu shootkan email dan kita perlu kepada peserta kepada yang hadir untuk mesyuarat tersebut. Dan ketiga, apabila mesyuarat sedang berlangsung, kita akan mencatatkan minit. Dan keempat, minit-minit tersebut perlu dikompile dan diedarkan kepada tetamu-tetamu ahli mesyuarat tersebut. Okey, 5 step ini memang biasanya kita akan laksanakan setiap kali mesyuarat. So walaupun dengan kewujudan AI, so kita boleh laksanakan benda tersebut secara automatic, atau otomatis, which is direplicate kepada knowledge manusia itu sendiri. Okay, sebagai contoh kita boleh listkan. Firstly, memang list untuk senarai ahli mesyuarat. Kita perlu listkan lah sebab kita perlu tahu siapa ahli mesyuarat kita. Secondly, kita boleh maklumkan kepada aplikasi AI kita yang senarai-senarai yang telah kita cuba, yang kita akan jemput ni. Okay, once complete, senarai ini akan diedarkan kepada dibuat oleh AI kepada ahli mesyuarat tersebut, which is draft untuk email jemputan tu akan dibuat oleh kita dan dibantu oleh AI lah. So AI akan suggestkan ayat untuk di-emailkan dan kita akan tengok, go through, tengok, kita vet, tengok okey, dan kita akan request AI untuk emailkan. Okay, apabila hari kejadian, apabila wujudnya AI dalam situasi tersebut, mesyuarat akan direkod secara 100%. So apabila mesyuarat tersebut direkodkan secara 100%, selesai sahaja mesyuarat tersebut, ianya boleh ditranskribkan dalam bentuk minit mesyuarat. Okay, transcribe ayat-ayat daripada hasil pada mesyuarat tersebut. Kemudian kita akan request untuk AI untuk buatkan minit tersebut based on daripada kita punya format yang kita berikan kepada AI tersebut. So once kita go through, kita vet balik, kita tengok minit-minit mesyuarat tersebut tak ada masalah, dan kita akan request AI untuk email semula kepada tetamu jemputan ahli mesyuarat tersebut. So basically kita dapat shortenkan masa untuk proses tersebut, which is currently
minimum untuk 3 hari. Kita edarkan minit mesyuarat tersebut. Dengan wujudnya AI, mungkin dalam 1 hari, even dalam tempoh masa 5-6 jam, boleh selesaikan pengedaran minit mesyuarat tersebut lah. Okay. Alright. Untuk minute meeting, untuk minute meeting lah. So kita boleh gunakan, itu adalah salah satu contoh lah untuk minit mesyuarat. Okay. Itu adalah kita nak cuba mengautomasikan tugasan-tugasan yang berulangan lah. Okay. Secondly, untuk mengurangkan kos dan pembaziran, okay, gunakan penyelenggaraan prediktif. Ini in terms of machine lah. Okay. Ataupun kita punya peralatan-peralatan. Okay. Kita try to buat predictive maintenance based on AI lah, which is apabila kita membuat predictive maintenance, ini lebih mudah dan lebih lebih murah berbanding dengan kita membaiki satu masalah tersebut lah. Right. Dan dari segi perkhidmatan rakyat dan impak strategi, okay, ini memang biasa setiap agensi akan, apabila kita sebut pasal AI, setiap agensi akan rujuk kepada chatbot. Okay, memang chatbot sangat membantu dari segi kualiti perkhidmatan lah, which is ianya dapat membantu pihak kerajaan untuk menyampaikan maklumat ataupun soalan daripada rakyat within 24 hours. Okay, dalam 7 days lah, within 24/7 lah. Okay, instead of currently kita during office hour baru kita dapat cakap ataupun kita dapat maklumat. Walaupun bagaimanapun dalam situasi sekarang, chatbot ni memang bagus, walau bagaimanapun sebaiknya chatbot tersebut disuntik dengan kaedah agentic AI. Okay, apa maksudnya agentic AI? Okay, agentic AI ni adalah sebagai contoh, bila kita dah ada satu chatbot, okay, dan kita bagi tahu chatbot tersebut untuk update maklumat kita, so chatbot akan integrate dengan sistem yang sedia ada. This is agentic AI. Dia akan jadi satu agent kepada manusia, kepada kita, untuk melaksanakan tugas-tugas di belakang tabir ataupun tugas-tugas yang kita arahkan lah. Okay, sebagai contoh, katakanlah dalam situasi sekarang ni, apabila para pelajar, saya buat contoh macam para pelajar lah, untuk mengisi borang, apa-apa jenis borang lah. Okay, so in a typical way, para pelajar ni akan isi borang secara manually. Tapi kadang-kadang borang tersebut dia tak sure apa benda yang perlu diisi dekat certain field tersebut. So this is where chatbot boleh memainkan peranan penting untuk para pelajar, which is dia akan communicate dengan para pelajar. Dia akan tanya siapa nama, so once para pelajar bagi tahu nama siapa, dia akan update information tersebut. Okay, dia akan based on daripada borang-borang tu, dia akan tanya soalan kepada para pelajar. Once dapat information daripada para pelajar tersebut, maklumat-maklumat itu akan dimasukkan ke dalam database sistem berkaitan dengan universiti. Okay, itu adalah in terms of two-way communication. Okay, kita bukan hanya update, kita bukan hanya menggunakan chatbot tersebut untuk korek maklumat, okay, untuk bagi maklumat, feed maklumat sahaja kepada dia punya user. Tapi instead, beyond of feeding the information towards the user, dia boleh bertindak sebagai kuasa autonomi untuk melaksanakan pelbagai tugas kat belakang tabir. So this is where what is we call it as agentic AI lah. Okay, then next one is keputusan beracuankan data lah. Okay, so apabila kita ada data-data, so gunakan AI ni kita boleh buat satu dashboard yang mudah, okay, untuk membantu top level management membuat sesuatu keputusan. Okay, biasanya apabila kita membuat satu keputusan based on data, ianya amat membantu kita dalam decide apa yang perlu kita laksanakan. Okay, the next one is pemacu ekonomi digital, meningkatkan keyakinan pelabur asing melalui komitmen transformasi digital dalam sektor-sektor utama. This is penting jugalah dalam sektor awam. Apabila pihak pelabur dia tengok kepada negara kita sendiri, di mana negara kita amat serius dalam dalam meningkatkan penatasan AI dalam sektor awam, dalam sektor swasta dan sebagainya. So automatically pihak pelabur akan invest ke dalam negara kita lah. So kita akan menjadi satu player yang amat penting dalam AI lah, untuk dalam kita punya region lah. Alright, okay, next one. Kalau kita tengok pada landscape ekosistem AI dalam sektor awam, kita ada pertama sekali kita ada dasar dengan polisi utama negara lah. Okay, merangkumi dasar-dasar 4IR, okay, My Digital Blueprint, Air Nation, okay, RPSA, Rancangan Pendigitalan Sektor Awam 2026 sehingga 2030 dan sebagainya lah. Okay, dalam masa yang sama juga kita wujudkan garis panduan dan etika. Okay, dalam katakan
skop dalam dalam negara, kita ada satu garis panduan yang dipanggilkan AIGE, okay, which is we call it as Artificial Intelligence Governance and Ethics. Ianya adalah dari peringkat nasional lah, okay, dipanggil garis panduan AIGE. So inherit from AIGE tersebut, maka diwujudkan garis panduan pengadaptasian AI sektor awam, okay, which is focusing niche on sektor awam sahaja. Okay, mungkin in the next garis panduan, mungkin MOHI akan boleh wujudkan pengadaptasian AI di dalam sektor IPT, okay, IPT dan sebagainya. Mungkin garis panduan penggunaan AI atau sebagainya lah. Ini boleh dilaksanakan oleh pihak universiti sendiri ataupun pihak KPT lah. Right, ini tu just garis panduan lah. Okay. Dalam masa yang sama, terdapat pelbagai use case juga yang telah dilaksanakan which is telah berada dekat dalam sektor awam lah. Contohnya adalah aplikasi AI chatbot. Kalau perasan, kalau tuan-tuan perempuan pergi kat laman web JDN, www.jdn.gov.my, kat situ memang ada chatbot lah. So tuan-tuan boleh tanya pada chatbot tersebut apa-apa perkara atau berkaitan dengan JDN. So dia akan reply lah. Okay. Dalam masa yang sama, kita ada AI for Occupational Safety and Health, JKKP, AI for Health, Dr. Mata, this is under KKM. Okay. Yang AI for Health ni, biasanya apabila seorang doktor tu dia nak detect seseorang tu dapat kencing manis tahap 1, tahap 2, tahap 3, dia akan tengok kepada anak mata, tengok kepada darah dan sebagainya lah. So, in terms of AI, untuk dapat makluman awalan dari segi kewujudan diabetes tahap 1 dan 2, so retina mata tu akan ditangkap gambar dia dan akan di-analyze oleh AI. So AI akan detect sama ada kewujudan retina tersebut on diabetes tahap 1 atau 2. So ini yang telah dilaksanakan oleh pihak KKM lah, dan ini telah dilaksanakan lah. Right, then AI for Smart Farming, KPKM, AI at Work, Keputusan Digital, dan AI for Education. Okay, untuk support benda-benda ni, dia punya use case, dia punya polisi, dia punya garis panduan. So, kat sini wujudnya kolaborasi antara sektor awam, industri, akademia dan komuniti. Okay, which is JDN open to collaboration dengan sektor awam yang lain serta universiti lah, pihak universiti. Dalam masa yang sama juga, JDN menyediakan platform AI as a business lah. Yang ni tuan-tuan perempuan boleh layari aiaas.jdn.gov.my. Okay, yang ni adalah satu sandbox yang telah disediakan oleh pihak JDN kepada sektor awam. Tak kira daripada pihak universiti ataupun daripada agensi kerajaan lah, which is sebenarnya untuk agensi kerajaan dan sektor awam lah. So yang ni adalah perkara-perkara yang membantu untuk meningkatkan pengadaptasian AI untuk pihak agensi kerajaan melaksanakan AI lah. Okay, then next one adalah kita tengok kepada current punya situation lah. So dalam sektor awam kita telah laksanakan juga, kita memang dah ada AI predictive analysis. Kita tengok insights based on daripada data, which is kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, pihak kerajaan memang mempunyai pelbagai jenis data. Walaupun data-data tersebut tidak digunakan secara menyeluruh lah. Kita tak fully tilas data tersebut. So sekarang ni kebanyakan data memang sedang dalam proses untuk dilaksanakan on predictive analysis. Okay. Dan secondly, macam saya explain tadi, ada agentic AI lah. So kita boleh tengok on agentic AI, dan kita tengok juga integrated IoT and blockchain. Okay, dan kita juga ada untuk melaksanakan AI itu sendirilah, dan kita juga ada computer vision on applications lah, which is CCTV, recognition macam sebagai contoh. Sekarang ni kita ada dalam proses projek sebagai contoh yang pihak custom menjaga kepada pintu-pintu negara kita lah. Okay, dia akan tengok setiap video dan gambar-gambar tetamu-tetamu yang hadir dari pintu-pintu masuk Malaysia, especially dekat lapangan terbang. Okay, dia akan tangkap gambar orang tersebut, dia akan tengok video gerak-geri manusia tersebut, orang tersebut, dan dia akan buat analisis, profiling daripada maklumat orang tersebut lah. So apabila berlaku macam nampak something fishy ataupun nampak sesuatu yang pelik, gerak-geri yang pelik daripada manusia tersebut ataupun orang tersebut, so red flag akan diberikan kepada pihak custom. So automatically pihak custom akan membuat semakan dan buat check up
manually kepada orang tersebut. So ini amat membantulah instead of manusia sendiri yang kita rectify, orang ni ada something macam pelik ke, orang ni macam biasa kita as a manusia kita ada insting kita sendiri kan. Kita dapat tahu oh yang ni orang ni memang nampak macam pelik sikit. Kenapa dia punya pergerakan yang macam pelik je, something wrong dengan orang ni kan. So this is where kita try to replicate on AI. Kita bukan hanya manusia punya kebijaksanaan untuk detect tu, tapi dia replicate kepada AI tu sendiri. So ini yang akan cuba kita laksanakan lah in future lah. Okay, so far okay. Dengar clear penerangan saya. Okay Tuan, clear semuanya. Alright, terima kasih. Alright, dan kemudian kalau kita tengok daripada AI maturity model, okay, kita dekat level kita ada 5 jenis level lah, ke awareness, active, operational, systemic dengan transformational lah. Okay, so pada kalau kita tengok lah yang dia punya level-level tu, on awareness tu kita akan tengok agensi tu sedar potensi tapi dia tak laksana pun. Dia tahu yang AI ni sangat membantu tapi dia tak laksanakan. So dalam masa sama kita tengok pada level 2 aktif lah. So projek pelaksanaan AI tu mungkin dilaksanakan secara terhad. Okay, dalam skala kecil atau spinal. So scope dia tak terlalu besar lah. Okay, terms of number 3 is level 3 operational. So AI digunakan dalam operasi harian. So dia dah start guna operasi harian, buat minute, buat ada sistem yang berkaitan dengan AI. So benda-benda tu dia dah mengaplikasikan AI dalam tugas-tugas harian dia. Dan level 4 adalah sistemik. Okay, AI tu diintegrasi terus dalam proses perniagaan. The whole ecosystem. Okay, macam operation tadi just operasi kecil je. Tapi sistemik ni dia the whole ecosystem dalam satu-satu organisasi tu dah diimplement AI. Okay, basically ia bantu juga dalam analisis ramalan, buat predictive maintenance, predictive analytics, kan, on pelbagai scope of AI lah. Basically tujuan utama dia adalah untuk bantu pemprosesan tugas harian dan untuk membantu top level management dalam melaksanakan decision yang strategik lah. Okay, dan level 5 adalah transformational. So AI ni dah jadi macam asam garam kehidupan kita seharian. Okay, dah jadi dalam DNA satu-satu perniagaan tersebut. So meaning tutup mata, celik mata, AI, everything is AI. That is transformational lah. Okay, dalam sektor awam, okay, saya mungkin boleh katakan yang kita ni sekarang ni dalam proses level 2 dengan level 3. Walaupun ada juga certain agensi sektor awam yang start on level 4. Untuk pihak UiTM, saya tak pasti. Mungkin tuan-tuan dan puan boleh cuba tengok level pihak universiti tuan-tuan dan puan dekat level yang mana lah. Sama ada awareness, active, operational, systemic ataupun transformational. Okay, then next saya teruskan dengan polisi AI sektor awam lah. Okay, untuk polisi dengan AI sektor awam, buat masa kini, untuk kerajaan Malaysia, kita tidak melaksanakan sebarang hard law. Okay, kita tak ada menggunakan hard law kepada pengamal-pengamal AI dalam kerajaan ataupun dalam sektor awam lah. Okay, kita akan laksanakan secara soft law sahaja. Okay, apa yang maksud dengan soft law? Kita tak ada akta, kita tak ada tindakan. Okay, sekiranya orang tu tak ikut lah. Okay, untuk membantu dalam soft law tersebut, di sini yang kita spell out dekat dalam rancangan penyelesaian sektor awam 2026 sehingga 2030 dan juga garis panduan pengadaptasian AI sektor awam lah. Okay, dan kita go through satu persatu je. Okay, dalam RPSA 2026 based on Trust Strategi 2, kita spesifikkan on daya guna kehebatan data dan kecerdasan buatan lah. So kat sini kita look into strategi pemantapan data utama sektor kerajaan, okay, integrasian nilai data kerajaan dan pemantapan dasar dan pengadaptasian AI sektor awam, serta akhir sekali adalah pengukuhan kepayaan pintar sektor awam. So program-program ni based on strategi ni dilaksanakan dan dibantu oleh JDN untuk pihak sektor awam melaksanakan program-program tersebut lah. So ini adalah rancangan-rancangan berkaitan dengan AI
dan juga dengan big data bagi pelaksanaan dalam ekosistem sektor awam sendirilah. Alright. Okay, dalam kita mengejar delivery kepada rakyat jelata dalam masa yang kita mengejar untuk penyampaian yang efisien kepada rakyat. So dari segi sektor awam sendiri, kita perlukan transformasi digital. Okay, kalau kita tengok apa yang diperlukan dari segi potensi dalam AI itu sendiri, kita boleh AI kan dari segi pentadbiran dan kewangan pintar, pengurusan aduan bersepadu dan keselamatan serta pengawasan awam. Okay, contoh kalau pentadbiran dan kewangan pintar, mungkin kita boleh buat satu use case which is katakanlah kita buat claim So currently bila kita buat claim tu, kita akan tengok claim kita tarikh bila, waktu pukul berapa, kita gerak pukul berapa. So kita just feed sahaja kepada AI, kita bagi tahu AI, kita bagi email kita, integrate dengan email kita dan integrate dengan maklumat daripada kita minta syekh dan sebagainya. From that information, AI boleh analyse dan boleh membuatkan tuntutan perjalanan untuk kita. Okay, dari pukul berapa dan sampai pukul berapa. So ini adalah transformasi yang kita tengoklah, kita mengharapkan dalam sektor kerajaan untuk laksanakan. Okay, sebab apa? Sebab untuk menjimatkan proses pentadbiran dan proses pekerjaan kita lah. So basically tujuan utama dia untuk kita fokus kepada core business kita sendiri. Okay, apa tugas utama kita dalam sektor awam. Okay, selain daripada operasi dan pentadbiran kerajaan, kita juga look into AI on kesejahteraan rakyat dan alam sekitar. Okay, kita nak tengok dari segi kesihatan, pendidikan digital, okay, pertanian pintar, pengurusan dan ramalan bencana. Apabila banjir, sebelum banjir tu berlaku, kita dah predict dah. Okay, kita minta request semua penempatan yang berkaitan yang terlibat dengan banjir tersebut untuk pindah. Okay, alat-alat peralatan semua kita dah mobilize dari kawasan A, kita mobilize ke kawasan B untuk kegunaan banjir. So benda-benda ni kita perlu transform dari segi manually kepada digital. Okay, ini yang kita nak dalam sektor awam lah. Okay. Kemudian, in terms of strategi pelaksanaan dan nilai tambah, so pelaksanaan AI secara berskala lah. Okay, mulakan dengan aplikasi. This is the minimum lah. Kita wujudkan aplikasi, solution, okay, especially yang low hanging fruits. Mana yang kita rasa boleh kita AI kan dan boleh cepat kita keluarkan, itu yang kita proceed. Okay, itu adalah strategi kita lah. Okay, dan kedua, kenali nilai tambah baru. So instead of low hanging fruits tersebut, kita try to sit down dengan core business, apa yang kita boleh added value, apa yang kita boleh mobilize on AI tersebut lah. Okay, yang which is kita boleh bantu. Okay, then next one adalah kepercayaan lah. Kepercayaan dan etika. So kita perlu terapkan prinsip responsible AI untuk membina kepercayaan pengguna. Okay, gunakan prinsip etika AI untuk meningkatkan keselamatan. One of the main prinsip dalam AI ni adalah perlu ada human in the loop. Okay, kita tak nak orang tu fokus ataupun menggunakan AI 100%. Okay, seperti mana yang semua sedia maklum. Contoh kalau macam generative AI ni terkenal dengan halusinasi. Okay, hallucination. Apabila wujud hallucination ni, dia akan merepek. Okay, kalau dalam konteks universiti, kalau katakan kita buat buat research paper kan. Kalau kita buat research paper, dia akan bagi citation yang pelik-pelik. Yang data citation wujud, citation tak wujud. So kita as a human, kita perlu intervention benda-benda tersebut. Kita perlu verify balik, tengok citation dia betul atau tidak, citation tu wujud atau tidak, citation tersebut relevan ataupun tidak dengan topik yang kita nak laksanakan. Okay, ada yang kita bincangkan lah. So, kita perlu wujudkan responsible AI dan perlu wujudkan human in the loop. Okay, kita tak nak hallucination berlaku dalam AI itu sendiri yang melibatkan kepercayaan dan kepada sektor awam lah, sebab kebiasaannya apabila melibatkan sektor awam, apa-apa dokumentasi yang dikeluarkan oleh sektor awam dikonsider sebagai official. Okay, kita tak nak dokumen official tersebut menjadi satu masalah yang boleh dipertikaikan oleh rakyat. Ini yang terjadi dengan kes yang sebelum ni, kalau tuan-tuan dan puan perasan, kes yang buku teks berkaitan dengan dekat Kementerian Pelajaran yang bendera Malaysia terbalik. Okay, kenapa bendera Malaysia tersebut terbalik? Sebab gambar tu di-generate menggunakan AI. So apabila gambar tersebut di-generate by AI dan dia punya penerbit tu memang percaya bulat-bulat dengan AI, terus print.
Okay. Maksudnya tak ada wujud human in the loop. Tak ada orang yang check and balance. Tak ada orang yang semak dokumen-dokumen tersebut. So di sini yang kita perlu wujudkan responsible AI. Kita perlu ada human in the loop. Okay. Ini adalah yang perlu kita utamakan lah apabila kita nak mengadaptasikan AI lah. Right. In terms of cabaran pelaksanaan AI dalam sektor awam, firstly kita kekurangan kepakaran. Okay. Tak semua orang yang specialize on AI. Okay. Kebanyakan AI pakar-pakar yang ada dekat Malaysia ni adalah AI yang menggunakan AI, bukan AI yang mencipta sesuatu AI. Okay. Dan kemudian adalah pengurusan perubahan, budaya. Kita nak pupukkan budaya AI dalam sektor awam tu sebab sometimes ada orang dia try to resistance. Okay, dia tak nak ada AI. Dia cakap mungkin AI ni susah, AI ni tak, dia menyusahkan hidup dia. Okay, kerja-kerja dia sekarang ni senang. Kenapa nak guna komputer, nak guna AI dan sebagainya. So budaya tu kita perlu terapkan dekat manusia tu sendiri lah. Dan kemudian program latihan dan kesedaran, dan akhir sekali adalah etika. Okay, in terms of process, kita tengok pada business process re-engineering. Kita tengok balik proses tu. Perlu tak kita simplifikan proses tu? Perlu tak kita ringkaskan, mudahkan proses tersebut? In terms of peruntukan kewangan. Okay, kita kena fight budget. Kalau kita ada application yang kita rasa low hanging fruit tersebut yang boleh kita laksanakan without any peruntukan kewangan, kita terus proceed. Tapi kalau perlukan projek yang besar, di sinilah kita perlu sediakan peruntukan yang kewangan untuk spesifik serta-serta projek lah. Okay, di sisi yang kita perlu mohon peruntukan daripada JPICT dan daripada JTISA dan sebagainya. Okay, kemudian adalah keselamatan dan kualiti data dan serta garis pandang polisi perundangan dan sebagainya. Akhir sekali kita lihat kepada teknologi lah. So kita tengok infrastruktur. Okay, untuk membina satu infrastruktur berkaitan dengan bukan murah. Okay, dan bukan mudah lah. Okay, agak mahal. Walaupun atas dasar kerajaan menggalakkan agensi-agensi untuk go to cloud. So tuan-tuan dan puan boleh go to cloud service provider lah untuk membantu mempercepatkan adoption of AI dalam sektor awam, especially on sektor tuan-tuan dan puan sendirilah. Okay, next one is integrasi sistem, dan akhir sekali adalah sistem legacy. Okay, katakan Inggeris integrasi sistem dengan with the current legacy system. So kat sini yang boleh kita wujudkan agentic AI tersebut. Okay, kita tak perlu usik kita punya existing system ataupun legacy system. Kita perlu sediakan agentic AI untuk replikatekan kerja-kerja untuk bantu memudahkan kerja-kerja belakang yang legacy system yang sudah ada. So this is where cabaran-cabaran lah yang kita perlu lihat in terms of manusia, proses dan teknologi. Okay, in terms of etika dan pentadbiran urus AI, macam saya mention tadi, okay, untuk pelaksanaan AI boleh terbahagi kepada dua, iaitu secara ethics ataupun secara perundangan. Ethics means garis panduan, polisi dan sebagainya lah. Untuk dari segi perundangan, di negara EU, USA, China, India dan sebagainya, memang diorang dah ada perundangan berkaitan dengan AI. Okay? Sementara UNESCO, ASEAN region kita sendiri, kita gunakan soft law. Itu secara garis panduan, based on ethics lah. Okay? Okay, sebab apa etika dan tadbir urus ni amat penting dalam AI. So pertama sekali kita nak elakkan keselamatan dan privasi data lah. Kita nak lindungi privasi data. Sebab apabila kita ada data-data, especially macam pihak kerajaan sendiri, pihak kerajaan mempunyai pelbagai jenis data. Data yang sulit, terhad, terperingkat dan sebagainya. So kita tak nak kaki tangan awam ni upload data-data tu ke dalam AI. Okay, tanpa ada keselamatan. Okay, especially kalau katakanlah tuan-tuan dan puan menggunakan Gemini ataupun ChatGPT yang free. Okay, apabila data-data tu kita upload kepada generative AI tersebut, automatically data tersebut akan leakage. Okay, diorang akan dapat tahu apa maklumat-maklumat data yang terperingkat yang kita telah muat naikkan dekat dalam generative AI tersebut. So this is where awareness dan tanggungjawab responsible on AI kepada user tu sendiri. So kita perlu wujudkan etika dalam penggunaan AI lah. Right, kedua adalah ketulusan. Okay, apabila kita melibatkan ketulusan dan kebertanggungjawaban, okay, kita nak pastikan keputusan AI itu boleh dijelaskan. Okay, expandable AI. Okay, kalau katakan yang currently situation dipanggil XAI lah. Okay, expandable AI. Kenapa? Apabila AI memberi cadangan kepada kita, kita perlu justify balik
kenapa cadangan tersebut boleh dilaksanakan, sebab apa, kan, apa justificationnya. So dari situ akan wujud ketulusan dan kebertanggungjawaban lah. So kita tak nak lah suggestion yang dibuat oleh AI tersebut bias ke atau tidak merangkumi certain cases ke atau sebagainya lah. Okay. Dan nombor 3 adalah mengurangkan bias dan ketidaksamaan. Okay, pastikan juga AI application yang dibangun oleh tentera perempuan tu tak berat sebelah terhadap kaum, jantina atau latar belakang tertentu. Especially apabila melibatkan contoh bila melibatkan apa-apa permohonan atau sebagainya. So kita kalau boleh kita tak nak bias lah. Okay, yang related to AI lah. Okay, dan nombor 4 adalah kepercayaan dan keselamatan sistem. Kita nak pastikan juga AI yang berfungsi dengan betul, stabil dan tak timbulkan risiko kepada manusia. So maklumat yang di-share tu kalau boleh kita nak maklumat yang sahih. Okay, maklumat yang telah ditapis oleh manusia itu sendiri. Okay, AI ni as a tool sebenarnya, bukan AI menggantikan kita. Okay, sebagai contoh kalau kita gunakan calculator dalam konteks calculator dengan cikgu matematik. Pada zaman dahulu, orang cakap, bila wujudnya calculator, cikgu matematik ni tak perlu dah. Tapi, calculator is just a tool. Cikgu matematik perlu mengajar dan mendidik para pelajar untuk konsep dan sebagainya. Tapi, calculator is just a tool lah. Ianya membantu kita dalam merealisasikan knowledge kita on mathematics. Okay, itu adalah salah satu contoh analogi lah yang berkaitan dengan AI yang kita boleh adapt lah. Okay, dan nombor 5 adalah pematuhan undang-undang dan standard global. So kita perlu pastikan AI itu dikawal selia mengikut peraturan antarabangsa dan nilai masyarakat lah. Okay. Right. Okay, dan seterusnya. Okay, saya akan terangkan berkenaan dengan garis panduan pengadaptasian kecerdasan buatan AI Saitawam awam. So, semua familiar ke, pernah dengar ke garis panduan pengadaptasian kecerdasan buatan Saitawam awam? Boleh check, pernah dengar ke? Balas dekat chat. Okey ke? Pernah dengar garis panduan? Tak pernah Okay, majority tak pernah dengar. Alright. Okay. So, garis panduan pengadaptasian AI ni adalah satu garis panduan yang dibuat untuk membantu sektor awam. Okay, focusing on sektor awam untuk bagaimana kaedah pengadaptasian AI itu sendiri dalam sektor awam lah. Basically, short form dia dipanggil GPISA lah, garis panduan GP, garis panduan P, panduan AI, okay, ISA, sektor awam lah. Okay, so GP ISA ni di-inherit daripada AIGE, okay, artificial intelligence, okay, on generative dan ethics lah. Okay, yang tu ianya diambil daripada AIGE lah. Okay, so apa yang GP ISA tersebut? Okay, ini adalah contoh apabila kita ingin mengaplikasikan satu-satu projek berkaitan dengan AI. So, first kali bila contoh ini adalah use case lah, projek pembangunan sistem pengurusan program dan kewangan agensi ABC. So, yang pertama sekali pembangunan menggunakan khidmat vendor. Okay, kita dah justify which is kita akan gunakan pihak vendor. Nombor 2, menggunakan teknologi AI, machine learning dan LLM. Nombor 3, melibatkan data split dan terbuka. Okay, dan sebahagian maklumat akan disimpan dalam cloud storage. Okay, apa garis panduan yang perlu kita turuti dan kita perlu dijadikan garis untuk membantu kita assist dalam melaksanakan use case tersebut. So yang pertama sekali kita perlu lihat kepada garis panduan pengurusan keselamatan maklumat melalui perkomputeran awan. Okay, yang tu ada garis panduan di sini lah. Kemudian kita tengok pada garis panduan pengurusan projek ICT, PRISA lah. Okay. Dan ketiga adalah garis panduan pengadaptasian AI. Saya tahu ini sekiranya contoh nombor 4 menggunakan aplikasi ataupun solution yang menggunakan AI. Okay, keyword AI bila kita melibatkan machine learning, kita melibatkan LLM dan sebagainya, yang tu kalau boleh kita perlu ikut garis panduan pengadaptasian AI. Okay, selain daripada itu juga kita akan tengok pada garis panduan pembangunan aplikasi KRISA, dan akhir sekali adalah arahan keselamatan semakan dan pindaan 2017. So ini adalah keseluruhan garis panduan yang perlu diikuti oleh tentera perempuan untuk melaksanakan use case, sesuatu use case untuk projek pembangunan sistem pengurusan lah berkaitan dengan agensi tentera perempuan. Okey, objektif utama pembangunan GPISA ini adalah pertama sekali memastikan penggunaan AI yang beretika.
Okay, kita nak semua kaki tangan awam dalam memang untuk kita nak katakan orang tu beretika dalam membuat satu-satu aktiviti tu, kita is very subjektif lah kan. Tapi kita kalau boleh kita nak mendidik kepada sektor awam tu bagaimana memastikan penggunaan AI tu secara beretika. Okay. Dan kedua, kita tingkatkan kecekapan dan keberkesanan teknologi AI. Kita nak applicationkan adaptasi ke AI dalam sektor awam. Dan ketiga, pastikan penyelarasan dan standard penggunaan AI. Kita nak apa benda yang berkaitan dengan AI itu semua standard. Kalau katakan semua sistem tu perlu ada human in the loop, dan semua kena ada human in the loop. Perlu ada human interaction dalam semakan dokumentasi. So kita tak nak orang yang tak membuat semakan. Okay, nombor 4, memupuk inovasi di kalangan agensi dan pegawai sektor awam. Nombor 5, memastikan pematuhan perundangan, polisi dan garis panduan tersedia. Nombor 6, peningkatan keyakinan rakyat terhadap inisiatif AI sektor kerajaan. Dan nombor 7, peningkatan keyakinan rakan industri terhadap inisiatif AI kerajaan. So apabila wujudnya garis panduan, wujudnya macam pelbagai jenis garis panduan especially on AI, ini memberikan impak yang positif dari segi rakyat dan juga kepada rakan industri. Okay, rakyat akan rasa ketelusan dari segi pihak kerajaan itu sendiri, sebab rakyat boleh baca je dekat garis panduan tu. Oh, ini adalah garis panduan berkaitan dengan adaptasi AI dan sektor awam. So meaning to say, kerajaan mengikuti garis-garis panduan ni untuk melaksanakan AI dia. Okay, application AI dia. In terms of perspektif industri akan tengok, okay, kerajaan dah ada initiate AI. So why not? Kita akan invest on AI, kita akan buat analisa, kita akan invest on architecture AI dan sebagainya lah. So ini adalah membantu dalam perspektif rakyat dan juga rakan industri kita jugalah. Okay, right. Seterusnya, sumber rujukan garis panduan tersebut. Garis panduan tu tidaklah dibangunkan oleh GDN seorang sahaja. Okay, garis panduan tersebut merujuk kepada National Guidelines on AI and Governance and Ethics. Okay, macam saya explain tadi, AIGE lah. Okay, AIGE ini adalah satu garis panduan yang peringkat nasional. So maksud dia, ianya merangkumi pelbagai sektor pendidikan, sektor kesihatan, pelajaran, sektor awam, sektor pelbagai jenis keselamatan dan sebagainya. So AIG ini merangkumi keseluruhan sektor. Okay. Sementara GPISA adalah inherit daripada AIGE tersebut, dan dia fokus kepada sektor awam. Apa yang diperlukan dalam sektor awam? Okay, kalau katakan daripada UiTM itu sendiri, UiTM nak bangunkan garis panduan penatasan AI sektor universiti UiTM dan sebagainya. So yang tu boleh inherit pada AIG dan tailored to you punya needs. Apa yang diperlukan? Penatasan AI. Pastikan para pelajar, supaya contoh penatasan AI dalam kalangan pelajar, pastikan pelajar menggunakan AI secara beretika. Okay, pastikan pelajar tidak meniru bulat-bulat maklumat daripada daripada AI. Okay, pastikan para pelajar membuat semakan semula ataupun rephrasing ayat-ayat yang berkaitan dengan AI, ataupun menyatakan AI sebagai tools untuk memberikan idea, dan walaupun penerangan tu perlu details daripada para pelajar. So benda-benda ni, garis panduan ni boleh diterapkan dalam the environment of university sendirilah. Okay, boleh membangunkan garis panduan sendiri. Okay, dan nombor 2, UNESCO Recommendation on Ethics of Artificial Intelligence. Kita buat reference, okay, dengan UNESCO, okay, on ASEAN Guide on AI Governance and Ethics, okay, OECD AI Principles, okay, dan juga kita tengok kepada akta-akta dekat EU itu sendiri. Okay, untuk buat masa ni EU memang dah ada akta on AI. Untuk Malaysia, buat masa ni belum ada lagi lah. Walau bagaimanapun, Malaysia menjurus ke arah akta berkaitan dengan AI lah. Sebab apa? Apabila kita sebut pada akta ni, kita akan jelaskan akta-akta yang sedia ada. Walau katakanlah kita ada satu permasalahan, okay? Katakan dari segi penerbitan, katakan penerbitan bendera terbalik tersebut. Dia boleh nyatakan yang penerbitan tu dibuat oleh AI, tapi ada akta-akta sedia ada yang boleh diguna pakai untuk mengambil tindakan atau pencetakan. Okay, sebagai contoh, untuk mengelakkan cetakan-cetakan yang anomali ataupun kesilapan yang digenerate oleh AI. Tapi penerangan secara detail berkaitan dengan AI yang dibuat oleh AI dan yang boleh dipersalahkanlah dalam kata lain kepada AI, kita perlu ada satu akta yang dapat guide kita menentukan
siapa yang betul dan siapa yang tak betul lah. So itu adalah akta-akta yang perlu kita yang sekarang ni pihak kementerian dan pihak Jabatan Digital Negara secara amnya mengkhusus untuk membangunkan akta berkaitan dengan AI lah. Okay, selain daripada itu juga kita ada tengok kepada garis panduan AI secara global dan tempatan, contoh UAE, Singapura, Petronas dan sebagainya lah. Dan akhir sekali pihak GDN ada juga melaksanakan sesi libat urus lah bersama pihak kementerian yang lain, agensi, pihak GLC, pihak IPTA, akademia dan sebagainya lah. So yang tu kita compilekan maklumat-maklumat tersebut dan kita bangunkan garis panduan ni based on daripada feedback yang kita dapat. Okay, ini adalah sumber rujukan utama GP AISA lah. Okay, GP AISA tersebut telah dilancarkan ataupun telah diluncurkan pada tahun lepas, Februari 2025 lah. So tempoh dia dah dalam setahun lebih lah. So at current situation, insyaAllah dalam tahun depan kita akan review balik kepada garis panduan tersebut based on current punya teknologi. So sebab yang ni dah dibangunkan pada tahun 2024-2025. So AI dengan IT ni biasanya dia sangat laju lah. So kita faham perkara-perkara tersebut. So kita dalam proses tahun depan untuk memurnikan lagi dan garis panduan pengadaptasi AI tersebut lah. Okey. Ini adalah buku tersebutlah, buku garis panduan penatasan kecerdasan buatan AI sektor awam yang terbahagi kepada yang terbahagi kepada 6 chapter lah. So yang chapter-chapter dia adalah definisi kecerdasan buatan, pematuhan terhadap perundangan dan polisi dekat Malaysia, 7 prinsip etika AI, peranan dan tanggungjawab aktor AI, tata cara menggunakan pakai AI dan sektor awam dan pengurusan risiko AI. So ini adalah 6 chapter yang sedia ada dalam garis panduan tersebut. Okay. Apa yang ada kat dalam setiap chapter tersebut, katakanlah untuk chapter 1, ianya akan menerangkan secara layman apa itu AI, okay, apa itu machine learning, apa itu deep learning, apa itu natural language processing, okay, reka bentuk on AI itu apa benda, kaedah pembangunan AI, okay, dan pelaksanaan AI, kaedah proses lah, life cycle of pelaksanaan AI dan sebagainya lah. Okay, ini adalah dalam chapter 1. Even kalau tuan dan perempuan bukan background AI, boleh faham AI based on daripada definisi dan penerangan yang telah diberikan. Okay, nombor 2 adalah pematuhan terhadap perundangan dan polisi. Seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni, kita tak ada satu akta pun berkaitan dengan AI. Tapi chapter 2 akan terangkan akta-akta apa yang boleh diambil sekiranya berkaitan dengan AI. Okay, kita kena pasti akta apa, dasar apa, polisi apa. Okay, based on garis panduan ni lah. So, apabila satu perkara yang berkaitan dengan AI tu berlaku, so kita boleh rujuk pada chapter 2 lah. Apa akta, dia list of senarai akta yang berkaitan lah. Okay, dan nombor 3. Nombor 3 ni adalah jantung kepada garis panduan tersebut. Ianya menerangkan 7 prinsip etika AI. Okay, yang terdiri daripada privacy dan keselamatan data, ketelusan, accountability, kesesamaan, keterangkuman, kepercayaan dan ketahanan serta kelestarian. Okay, yang ni nombor 3 ni saya akan explain lebih detail sekejap lagi lah. Okay, dan nombor 4 adalah peranan dan tanggungjawab aktor AI yang sedia ada. Okay, kita boleh tengok ada 6 aktor: pembangun AI, pelaksana AI, okay, pembuat dasar on AI, penyedia infrastruktur AI dan sokongan, serta pengguna AI, dan akhir sekali adalah pengguna AI. Okay, yang ni pun saya akan terang sebentar lagi lah. Okay, nombor 5, tata cara menggunakan pakai AI dan sektor awam. So dia akan explain lah langkah-langkah apa konsep idea dia, berangka cadangan, membina prototype, bagaimana kita nak membina prototype, apa life cycle dia. Okay, yang ni dalam Mute. Tuan termute. Sistem, okay, sorry. Clear ke? okay, clear. Clear. Alright. Okay. So kita akan tengok kepada pengurusan risiko AI itu sendirilah. So kita define kan aplikasi AI itu on privileged AI ke, kita pada high risk AI ke, ataupun limited risk AI ke, ataupun minimal risk AI. So kita perlu define. Sebab apa? Based on definition tersebut, kita boleh tentukan aktor AI yang berkaitan, risiko yang akan dijangka kita alami, dan kita perlu prevention lah masalah-masalah tersebut lah, sekiranya ia berlaku lah. Okey, seperti mana yang saya mention tadi, ini adalah jantung kepada
ataupun otak dan jantung lah kepada GPISA lah, garis panduan. Okay, yang pertama sekali adalah privacy dan keselamatan data. Okay, kita perlu tengok kita melaksanakan AI itu secara vertikal, di mana sektor awam perlu mengutamakan privacy dan keselamatan data, lindungi daripada akses kebenaran, kebocoran, okay, and user management, okay, data-data yang terperingkat sulit, semua perlu kita lindungi. So jangan sesekali kita upload kepada generative AI ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan cloud atau sebagainya lah. Okay, sebagai contoh, apabila kita cerita pasal cloud provider, ada kes-kes dan cases yang agensi memuat naik dokumen ataupun maklumat yang sulit ataupun yang terperingkat. Based on CGSO, iaitu unit keselamatan CGSO Malaysia ataupun sektor awam, data-data yang terperingkat ataupun sulit ataupun data-data yang terhad hanya boleh dimuat naik based on-prem sahaja. Okay, which is kita punya on-premise. Okay, data-data server kita, cloud kita on-premise. Walaupun ini boleh dikecualikan sekiranya cloud provider tersebut mempunyai data center dekat Malaysia. Sebagai contoh, macam AWS, dia ada data center dia dekat dalam Malaysia sendiri. So apabila ada data center di situ, so permohonan untuk untuk meletakkan data kita di situ boleh dimohon dekat CGSO, dan kebenaran boleh dipertimbangkan oleh pihak CGSO. Sebab apabila data-data tersebut reside on our premise, maksud saya dalam within Malaysia punya environment, akta-akta yang berkaitan dengan data tersebut dapat dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia terhadap syarikat tersebut. Okay. Kalau katakan data tersebut reside dekat Singapura, Undang-Undang Malaysia tak boleh melangkaui untuk atau untuk diambil untuk akta keselamatan data sebagai contoh dekat Singapura. So Singapura dia ada akta dia sendiri. So akta dekat Malaysia ni tak boleh diguna pakai dekat Singapura. So apabila data-data tu berada dekat dalam persekitaran negara kita, Malaysia, maka syarikat tersebut tertakluk kepada akta-akta di dalam negara kita. So kita perlu tengoklah dari segi privacy dan keselamatan data sebelum kita melaksanakan AI lah. Okey. Yang kedua, ketelusan, transparansi. Okay, ketelusan memastikan proses dan keputusan sistem AI di sektor awam dapat difahami dan oleh pihak berkepentingan. Okay, sistem AI perlu menyediakan maklumat yang jelas dan mudah diakses tentang bagaimana keputusan dibuat, berkaitan dasar, polisi dan peraturan semasa bagi memulihkan pemahaman terhadap rasional di sebalik output yang dihasilkan. Okay, ini yang kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok ataupun boleh baca berkenaan XAI, Expandable AI. Expandable AI ni dia jelaskan rasional, jelaskan sebab apa, justifikasi berkenaan satu-satu keputusan berkaitan dengan AI. So kita akan telus kenapa kita perlu pilih AI ni, sebab apa. Sebab A, sebab B, sebab C. So kita perlu lihat daripada ketelusan tersebut. So ini akan memudahkan dalam proses untuk pastikan proses dan keputusan dalam AI tu kita lebih yakin dan kita lebih percayalah. Okay. Dan nombor 3 adalah accountability. Okay, accountability memastikan tanggungjawab terhadap pelaksanaan, penggunaan dan hasil sistem AI dalam sektor awam ditetapkan dengan aktor AI yang pasti tanggungjawab lah. So kita tengok, kalau katakan tuan-tuan puan membuat satu artikel, so artikel tersebut kita perlu menerangkan, kita perlu nyatakan yang artikel ini dibangunkan menggunakan AI. Sebagai contohlah, dapat membantu orang lebih memahami. Bukanlah kita macam nak menipu, tapi kita lebih beraccountability, menyatakan tanggungjawab terhadap pelaksanaan AI tersebutlah. Okey. Kemudian nombor 4 adalah sistem kesaksamaan, fairness. Okey, sistem AI kesehatan awam harus dibangunkan dan digunakan secara adil. Kita perlu pastikan semua pihak, terutama pengguna, jantina, agama, bangsa, lokasi dan sebagainya dapat dilayan secara saksama. Okey, kita perlukan make sure penilaian berterusan untuk kurangkan bias lah dekat dalam data dan algoritma, serta jamin hasil inklusif dan tidak berat sebelah. So data-data tu kalau kita train data kita on AI tu, tak naklah data tu banyak kepada perempuan saja sebagai contoh kan. So apabila data-data banyak perempuan, apabila kita letak satu maklumat berkaitan lelaki, ianya akan bias kepada respons kepada perspektif perempuan saja. Kita tak nak macam tu berlaku lah. Okay, dan nombor 5 adalah keterangkuman. Apabila kita nak melaksanakan AI, kita perlu tengok kepada sahabat-sahabat kita golongan rentan. Okay, populasi yang kecil ni lah.
termasuk populasi yang terpencil lah. So kita nak pastikan semua populasi yang terpencil ni dapat kita kaup sekali, merangkumi, dapat mengatasi AI. Diorang semua ni dapat melaksanakan dan merasai bagaimana kehebatan AI itu sendirilah. Okay, dan nombor 6 adalah kebolehpercayaan dan ketahanan. So prinsip ini tekankan pada penggunaan AI yang kukuh, konsisten dan dan tahan terhadap ancaman cyber. So memang katakanlah dalam AI itu sendiri, kalau tuan-tuan dan puan pernah melaksanakan kalau katakan tuan-tuan dan puan adalah background AI kita pernah melaksanakan programming, database dan sebagainya, mungkin tuan-tuan dan puan pernah dengar SQL injection. Okay, injection SQL. So dalam proses AI ini sendiri, dia memang ada injection on AI punya scripting, prompting. Okay, so make sure kita boleh kepercayaan dan ketahanan tu kita look into, focus on kita punya keselamatan dari segi prompting ataupun sebagainya lah. Dan akhir sekali adalah based on kelestarian, iaitu sustainability. Okay. Kelestarian menggalakkan penggunaan teknologi AI di sektor awam secara bertanggungjawab untuk menyokong kesejahteraan sosial dan alam sekitar. Dalam kita mengejar penggunaan AI dalam sektor awam, kita perlu kekalkan kita punya sustainability. Sebagai contoh, apabila terlalu banyak wujudnya data center yang ada dekat dalam Malaysia, penggunaan utility seperti aircon, air dan sebagainya akan consume lebih tinggi lah. So kita kalau boleh kita nak go for green architecture, okay, green data center. Kita nak semuanya wujud dalam kelestarian, which is untuk galakkan penggunaan teknologi AI untuk masa hadapan kita lah. Okay, dan seterusnya ini adalah kategori dan peranan aktor berkaitan dengan AI. Kita ada pembangun AI. Okay, yang pertama sekali pembangun AI ni dia akan fokus pada pencipta AI itu sendirilah. Kedua, pelaksana AI. Ketiga, penyedia infrastruktur dan sokongan berkaitan dengan AI. 4, pembuat dasar. Nombor 5, peronik AI. Dan nombor 6 adalah pengguna AI itu sendiri. Kerjasama daripada semua aktor-aktor ni akan dapat pastikan yang AI sektor awam dapat dilaksanakan secara beretika, berkesan dan berimpak tinggi. Okay? Dan ini adalah contoh bagaimana inisiatif berkaitan AI dapat dilaksanakan dari Institut Perempuan. Pertama sekali menghasilkan idea. Nombor 2, memberikan conceptual idea. Dan nombor 3, mencadang, which is merangka cadangan lengkap yang memberikan justifikasi teknikal, dapat persetujuan pada pihak pengurusan. Ini adalah proses-proses lah, dan minta kelulusan pada JPICT, daripada GPP AISA, okay, daripada JTISA dan sebagainya lah. Dan nombor seterusnya, membina prototype. So katakanlah tuan-tuan perempuan nak buat prototype, tak perlu nak buat yang besar-besar, just buat dalam bentuk POC saja. Okay? Sebelum roll out tu dalam skala besar, kita tengok scopingkan benda tu dalam proses yang kecil lah. Kita target for low hanging fruits lah. Okay? Dan seterusnya adalah menguji prototype, menjalankan ujian bagi menilai keberkesanan prototype, dan kena pasti apa-apa isu yang timbul, dan akhir sekali adalah kita production kan prototype tersebut dan kita go live lah. So ini adalah satu life cycle bagaimana untuk memulakan inisiatif AI dekat agensi tuan-tuan dan puan. Okay. Seterusnya adalah keperluan untuk bagaimana kita untuk mengadaptasikan AI. So pertama sekali kita perlu dapatkan sokongan kepimpinan visi strategik. Try to buy in daripada dekan, daripada chancellor ataupun pihak pengurusan tertinggi universiti ataupun KSU, ketua pengarah dan sebagainya. Okay, apabila pihak pengurusan tertinggi nampak hala tujuan jelas berkaitan dengan AI, ini dapat membantu pihak aktor-aktor AI ni dapat melaksanakan AI secara lebih mudah. Okay, yang kedua adalah ketersediaan organisasi lah. Kita tengok dari segi budaya, struktur, okay, organisasi tu sama ada dia dah bersedia untuk adaptive on AI lah. Okay, nombor 3 adalah dari segi in terms of quality data, sebab apabila kita nak melaksanakan AI, kita perlu data-data yang berkualiti tinggi lah, selamat. Okay, yang data-data yang related dengan kita punya use case lah. Dan nombor 4, pematuhan etika dan peraturan. Nombor 5, infrastruktur digital yang kukuh. Ini boleh dibangunkan melalui cloud service provider ataupun pihak terperempuan boleh bangunkan on-prem lah sekiranya melibatkan data-data yang privacy. Okay, dan nombor 6 adalah latihan dan pembangunan bakat. Nombor 7, pengurusan perubahan, dan akhir sekali adalah peruntukan bajet dan perancangan kewangan. Okay, sekiranya tuan dan perempuan tidak mempunyai sebarang peruntukan ataupun agak sukar untuk mendapatkan bajet, so tuan dan perempuan boleh cuba untuk mohon daripada projek yang disediakan oleh JDN yang panggil AI Services lah. Tuan dan perempuan boleh layari AI
aas.jdn.gov.my. So kat situ kita akan sediakan proses untuk tuan-tuan dan puan untuk POC. Okay, kita akan tengok sama ada based on use case pada tuan-tuan dan puan lah. So use case tersebut sekiranya relevan dengan sektor awam dan memberikan impact yang tinggi kepada kerajaan, so kita akan luluskan POC tersebut. So POC boleh merangkumi dalam jangka masa sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan, based on case by case basis lah. Kita tengok use case tersebut, skop dia lah besar ke kecil atau sebagainya lah. Dan apabila POC tersebut berjaya, peruntukan boleh dipohon melalui daripada tabung CFA lah, which is cloud service provider, yang dia ada tabung which is consists of 4 CSP lah, service provider tersebut, solution daripada Google, AWS, Microsoft dengan TM. So 4 CSP ni dia ada cadangkan solusi-solusi di dalam laman web platform tersebut lah. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh refer kepada laman web tersebut lah. Alright. Next adalah pengurusan risiko AI. Kita perlu kenal pasti risiko berdasarkan use case. Okay, kita kategorikan tahap risiko. Okay, prohibited, limited AI dan sebagainya lah. Dan kita perlu tengok ujian berkala untuk kepercayaan dan ketahanan. Kita kena test kita punya AI tersebut. Okay, untuk mengelakkan maklumat bocor, okay, maklumat salah gunakan dan sebagainya lah. Dan akhir sekali ada dokumentasi yang jelas untuk audit dan traceability. So kita tak nak apabila kita dah bangun AI tu, kita tak look into kita punya risiko. Kita kena jaga kita punya risiko-risiko tersebut. Okay, risiko tu boleh dibahagikan kepada 4. Okay, iaitu prohibited AI, high risk AI dan limited risk AI, serta last sekali adalah minimal risk AI. Contoh asas minimal risk AI adalah penganalisaan email contoh macam buat rumusan daripada artikel. Okay, itu adalah contoh minimal risk AI. Okay, which is artikel tu dia bocor ke tak bocor ke tu tak ada masalah sangat lah, tak memberi impact kepada sektor awam. Okay, itu adalah klasifikasi minimal risk AI. Kalau katakan prohibited AI, kita boleh tengok kepada aplikasi yang dianggap sukar dan boleh berikan mudarat kepada individu, komuniti atau sebagainya. Sebagai contoh, kita ada satu AI on defense dekat dalam Malaysia. Okay, kita ada keselamatan AI, kita bagi tahu kat mana rate spot yang akan berlaku jenayah atau akan berlaku peperangan dan sebagainya. Walaupun maklumat tersebut bocor, okay, oleh ataupun model yang digunakan ataupun algoritma yang digunakan oleh AI tersebut bocor oleh pihak lain yang tak sepatutnya. So yang ni yang kita cuba kawal dan kita definekan on risiko-risiko AI tersebut lah, supaya kita lebih fokus dan kita boleh menambahkan tahap keselamatan terhadap risiko-risiko yang kita telah rectify tersebut lah. Okay, yang ni adalah contoh kategori yang macam saya explain tadi, prohibited AI, okay, high risk AI, contoh-contoh dia. Okay, limited risk AI dan minimal risk AI lah. Okay, dan ini adalah contoh peratasan GPISA. First kali, in terms of integrity, operational data, operasi digital, kita perlu look into privacy, keselamatan kelulusan, okay, accountability manusia, dan kebolehpercayaan dan ketahanan. In terms of impact sosial pula, kita dapat lihat pada kelestarian on impact sosial, kesesamaan, keterangkuman yang menyeluruh, serta kelestarian. Ini semua adalah dalam yang 7 prinsip GPISA tadilah yang saya explain dari awal lah. Okay, ini yang telah saya explain tadi, landscape tadi. Dan kalau katakan tuan dan puan ingin muat turun garis panduan on GPISA, boleh muat turun pada laman web JDN lah, www.jdn.gov.my. Dan sekiranya tuan dan puan ingin cuba explore on AI services, boleh tambah dekat depan sebelah JDN tu aas.jdn.gov.my. So ini dapat platform AI services tersebut dapat acceleratekan tuan dan puan dalam melaksanakan solusi ataupun use case berkaitan dengan AI. Okay, kenapa Malaysia kita look into AI? Sebab kita on AI nation lah. Sebab pada aspirasi negara kita pada tahun 2030, kita look into menjadi sebuah negara yang terangkum dan mapan dan sebagai pengeluar teknologi digital lah. Kita nak jadi satu AI nation. Kita bukan hanya pengguna kepada AI, kita nak jadi hub pengeluar kepada AI itu sendirilah. Kita nak barang-barang berkaitan dengan AI itu made by Malaysia lah. Okay, so bagi merealisasikan perkara tersebut, kita
cuba untuk bantu accelerate on AI adoption berasaskan AI dari segi pembuatan, pertanian, perkhidmatan, kesihatan, pendidikan, kewangan dan sebagainya lah. Dan especially dekat perkhidmatan awam itu sendiri. Okay. Akhir kata sebelum saya tamatkan perkongsian saya pada hari ini, basically there is no artificial intelligence without human intelligence. Okay. Manusia yang mencipta AI itu sendiri. Bukanlah AI yang mencipta manusia. So sebaik-baik itu adalah manusia lebih bijak dan lebih beretika menggunakan AI dalam melaksanakan apa-apa use case ataupun apa-apa solusi berkaitan dengan AI. Okay, itu saja pembincangan saya pada hari inilah. Saya open to any Q&A session lah. Terima kasih. Untuk slide itu saya akan serahkan pada Urusti nantilah untuk dikongsi. Boleh? Okey, boleh. Okey, terima kasih diucapkan kepada yang berusaha PS Saifuddin Muhammad atas curahan ilmu dan perkongsian yang penuh dinamik sebentar tadi. Sedar tak sedar dah melebihi dari jam 11 je kita. Tak apa. Terima kasih Tuan. Okey, diharap para peserta dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan untuk panduan dan rujukan kita pada masa akan datang. Untuk makluman para peserta semua, infrastruktur webinar UCS pada tahun 2026 ini memberikan penekanan kepada konsep Journey of Artificial Intelligence, di mana webinar kita pada tahun ini distrukturkan mengikut beberapa aliran pembelajaran, iaitu kita bermula dari pengenalan AI, diikuti pula pada etika penggunaan AI dan seterusnya aplikasi practical AI itu sendiri. Contohnya pada siri akan datang, kita di bahagian digital akan mengadakan satu webinar yang bertajuk Prom Like a Pro. Kita akan aplikasikan apa yang kita dah pelajari sepanjang webinar kita nanti melalui beberapa tools yang sering kita gunakan untuk tugasan harian kita akan datang. Akan datanglah tugasan harian kita. Okey, jadi jangan lupa ya kepada semua peserta, terutama pada warga UiTM untuk ikuti siri-siri webinar anjuran bahagian digital UCS bermula bulan 4 ni. Ini yang kira yang pertama. Kita akan next webinar kita pada bulan 5 akan datang pada 7 Mei tak silap saya. Nanti akan adalah kami buat hebahan. Harap alert dengan email ya. Okey, seterusnya kita buka peluang kepada semua para peserta jika ada soalan yang akan yang mahu diajukan kepada tuan penceramah kita. Ada boleh on mic. Ya saya. Assalamualaikum. Okey, boleh tuan perkenalkan dari mana? Baik, boleh. Nama saya Razi, saya daripada Kuala Lumpur. Saya student PJJ di UiTM sendiri. Okey, saya ada satu soalan pada tuan lah. Kalau tuan boleh jawab. Sebelum tu saya nak share satu cerita, satu movie baru-baru ni saya tengok Mercy tajuk dia. It's about an advanced AI judge tells a captive detective, yang mana dia false executed, dia ada false negative dalam sistem AI dia. So my question is dalam AI kita tahu yang tak ada satu sistem, tak ada satu framework AI, even di Malaysia sendiri, even di dunia sendiri yang perfect, yang 100% reliable. So that's why we use it as tools. Okay, we are not depending or relying 100% solely on AI itself. So that's why we need to authenticate, and that's why we need to verify. We cannot just, for example, in the context of student itself, we cannot just copy paste directly to our final paper, right? So I'm not sure about the others, but personally myself, I don't rely, as a student myself, I don't rely it at all 100% on AI, because I'm almost 50. Okay, I'm not sure about the Gen Z, the millennials, how they use the UI, the AI as tools. So my question is about the false negative effect. Okay, when AI system produces this false positive that negatively impact individuals or organizations, for example, the opportunities, who should be held accountable? Is it the developers, the agency, or someone who using the system, or the AI itself? And how should ethical responsibility be mitigated or be distributed? And
what safeguards for government agencies itself that could reduce this harm? Because from an ethical standpoint, what I see is how should the company or should agencies itself to address this false positive, and what responsibles do they have to ensure fairness and accountability in the AI system, especially in the context of government, as you have mentioned quite a lot just now, in which, for example, in UK itself, okay, in UK AI ethics, where it is embedding ethical consideration to prevent bias and promote equity, as highlighted in the Alan Turing Institute's AI ethics guidance for fairness and discrimination. So how government agencies under JDN itself, so do you have a committee or a commission or independent body that could overview or could monitor about this false negative impact to someone, for example? So thank you very much. Welcome. Saya cuba jawab. Okay. Pada pandangan saya, in terms of AI itu sendiri, kita tak boleh letakkan false negative tu on satu side sahajalah. Okay, kita perlu basically benda tu adalah on shared punya accountability dari segi organisasi, sektor awam. Saya cerita daripada perspektif sektor awam sendirilah. Okay, daripada developer based on aktor-aktor AI tersebut. Setiap aktor AI itu sendiri dia perlu ada self ethics on sorry, dengar ke? Ya, dengar. Okay, sorry. Okay. Kalau dari segi konteks kerajaan, kita dari perspektif kerajaan, bagi pada pandangan saya, benda tu dia bukan terletak pada pihak kerajaan sahaja. Okay, benda tu terletak pada bahu setiap organisasi ataupun yang melaksanakan AI tersebut. Okay, basically is on shared accountability lah. Okay, organisasi tersebut, okay, pembangun AI, perunding AI based on aktor-aktor AI tersebut. Sebab apa? Setiap aktor AI tu dia menyumbangkan etika dia dari perspektif AI itu sendiri. Okay, bagaimana kaedahnya untuk pelaksanaan kita nak buat self-auditing, membuat auditing terhadap aplikasi kerajaan tersebut. Okay. Pada kebiasaannya, apabila sebuah organisasi yang berkaitan dengan kerajaan, iaitu sektor awam, ingin memohon bajet untuk melaksanakan projek-projek berkaitan AI, ianya perlu melalui pelbagai jawatankuasa. Okay, antara jawatankuasa yang perlu dilaksanakan, yang perlu dilalui adalah GPICT, itu jawatankuasa pemandu ICT, okay, dan JTISA lah, okay, jawatankuasa teknikal ICT sektor awam. Okay, GPICT ni di dalam agensi ataupun kementerian agensi itu sendiri. Sementara JTISA adalah di peringkat JDN. So dekat sinilah sebenarnya pihak sebelum benda tu dilaksanakan lagi, kita dah tengok bagaimana kaedah etika on AI dilaksanakan, bagaimana kita nak elakkan kebocoran maklumat tu berlaku. Okay, kita tengok pada solution tersebut dia bias atau tidak. So kat sini yang kaedah pemantauan yang dilaksanakan sebelum perkara tersebut dilaksanakan, sebelum bajet diberikan kepada agensi tersebut. So seterusnya apabila katakan agensi-agensi ini adalah kawalan pertama lah daripada pihak JDN. So dalam waktu yang proses yang seterusnya, pihak JDN dengan Kementerian Digital sedang melaksanakan, sedang membangunkan akta yang berkaitan dengan AI, seperti mana yang saya ada mention tadi lah. So apabila akta yang wujud berkaitan dengan AI ni, dia akan clearkan all the grey area berkaitan dengan AI. Okay, macam yang Tuan explain tadi, masalah berkaitan dengan false positive, masalah daripada agensi sharing data dan sebagainya, benda itu dapat direktify daripada akta dan dapat diambil tindakan melalui akta yang berkaitan dengan AI. So walaupun selagi akta tersebut tidak dapat dilaksanakan, terdapat akta-akta yang boleh diguna pakai, tapi dia tak as strong as akta berkaitan dengan AI lah. So akta yang berkaitan dengan AI ni dijangka akan di table out on 2027 to 2028 lah. So adakah dapat bantu jawapan pada pihak Tuan? Ya, akta yang dimaksudkan oleh Tuan tadi tu di bawah bidang kuasa siapa? Oh, yang tu di bawah bidang kuasa Kementerian Digital. Kementerian Digital. Okey, baik. Yes,
Okey, terima kasih banyak. Sama Tuan. Okay, terima kasih pada Encik yang bertanya tadi. Harap dapat pencerahan daripada Tuan penceramah kita. Okey, seterusnya Barisan Jawatankuasa Program Infrastruktur Webinar UCS 2026 UiTM Seri 1 ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penceramah serta para peserta yang masih lagi setia sudi hadir dalam talian kita pada hari ini. Untuk slide pembentangan, kita akan kongsikan bersama tuan-tuan di laman web infrastruktur webinar UCS di URL ifw.uitm.edu.my. Okey, seterusnya dimohon jasa baik semua hadirin untuk bersedia dan membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi secara dalam talian. Dipersilakan semua untuk buka kamera. Okay. Okay, ready semua. Satu, dua. Okay, satu, dua, tiga. Tunggu semua. Okay, seterusnya satu lagi. Okey. Seketika, pihak bersedia ingin mengingatkan para hadirin untuk merekodkan kehadiran melalui pautan Google Form yang telah disediakan di ruangan chat. URL kehadiran ini akan dibuka selama 15 minit sahaja dan mohon kerjasama semua untuk tidak menyebarkan URL ini kepada rakan-rakan yang tidak hadir program webinar kita. Sejarah digital akan dihantar terus ke email peserta yang telah melengkapkan borang soal selidik dengan lengkap. Sekian sahaja webinar kita pada pagi ini. Semoga kita bertemu lagi dalam webinar akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.